Di negara kita paling tinggi sekali kematian secara tiba-tiba adalah disebabkan penyakit yang berkaitan jantung, dikenali sebagai penyakit-penyakit kardiovaskular. Antara penyakit jantung ini sakit koronari jantung atau juga dikenali sebagai penyakit jantung iskemia, ischemic heart disease. Di negara kita agak tinggi, 50 kematian kerana sakit jantung tiap-tiap hari, ada 18,267 kematian setahun, melibatkan 12,510 orang laki-laki, 5,757 orang perempuan. Kebanyakan yang meninggal kerana jantung ini melibatkan orang-orang yang sangat aktif dengan competitive sports. Orang yang memang kita tahu dia atlet. Orang yang sihat, nasi tak makan, teh tak pernah minum, rokok jauh sekali. Natoflow membantu leraikan arteri jantung tersumbat secara semula jadi. Natoflow juga mengandungi probiotik dan mengawal tahap kolesterol seimbang.